Ramai orang tekun menyimpan duit setiap bulan, tetapi tanpa sedar nilai duit itu semakin mengecil. Puncanya, inflasi. Inflasi berlaku apabila harga barang dan perkhidmatan naik secara berterusan. Bila ini berlaku, kuasa beli duit kita semakin lemah. Sebagai contoh, RM100 hari ini mungkin anda hanya mampu beli separuh daripada apa yang anda mampu beli 10 tahun yang lepas. Nombornya yang sama, tetapi kuasa belinya berkurangan. Inilah yang menjadikan inflasi musuh senyap simpanan anda. Anda rasa duit anda selamat dalam akaun, tetapi sebenarnya nilai simpanan anda terhakis perlahan-lahan. Lebih membimbangkan, kadar inflasi biasanya lebih tinggi berbanding kadar dividen simpanan biasa. Ini bermakna, walaupun nombor duit anda bertambah sedikit dalam bank selepas dividen, nilainya tetap menurun dari sudut kuasa beli. Sebab itu simpanan sahaja tidak mencukupi. Anda perlu lindungi nilai duit dengan aset yang kalis inflasi seperti emas yang sudah terbukti lebih stabil dalam jangka panjang. Emas seperti gold bar dan dinar yang berketulinan 999.9 lebih baik berbanding emas perhiasan dari sudut simpanan yang mana ia dapat maksimumkan keuntungan simpanan anda. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal untuk melindungi nilai simpanan anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.